Yang ini saya nak tunjuk dekat korang bukti pembayaran. Hari tu kita ada kongsi dekat korang cara nak bermain dekat dalam website Surveyor. So yang ini salah satu contoh feedback yang saya dapat. Ada orang share dekat saya, dia dapat claim RM50 reload pin daripada website Surveyor. Dan untuk video kita hari ni, saya nak berkongsi mengenai aplikasi FunCrush. So aplikasi ni kita dah lama dah tak withdraw duit, dan saya pun dah lama tak share dekat korang dia punya video. So sebelum tu kita nak tunjuk dulu. Yang ini feedback yang saya dapat semalam, disebabkan ada orang kongsi dekat saya dia dapat claim dekat dalam aplikasi ni. So maksudnya aplikasi ni masih lagi membayar. So kita nak ajar korang macam mana cara nak guna. Okay? Saya nak ajar korang macam mana cara nak guna aplikasi ni untuk korang dapatkan duit. Saya nak tunjuk dulu reward yang saya dah pernah claim. So dekat dalam aplikasi ni kita main dari tahun 2023. Kali pertama saya claim 12 hari bulan 12 2023 RM28. Lepas tu kali yang kedua kita claim 25 hari bulan 1 2024. Saya claim RM48. So daripada 2023 sampailah 2026 sampai tahun ni masih lagi boleh guna aplikasi ni, masih lagi boleh guna untuk main, untuk buat duit. Apa benda sah. Kali terakhir kita claim 1 hari bulan 7 2025. Saya claim Diamond Free Fire RM10. So nak tahu cara dia macam mana? Jom tonton video ni sampai habis. So guys, kalau korang yang nak cuba, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Nanti korang install, lepas tu daftar macam biasa guna email korang ataupun Facebook korang. So secara singkatnya, kalau nak memudahkan untuk korang faham, aplikasi ni kalau korang nak dapatkan duit, korang kena ada coin. Korang tengok dekat sebelah kiri atas ni, dekat sini tempat untuk korang claim korang punya reward. Untuk Tashengo paling sikit yang korang boleh claim RM30. Lepas tu 50 dengan RM100. Kalau korang nak transfer duit masuk ke dalam bank, korang boleh claim 30, 50 dengan 100. Kalau Diamond Free Fire Mobile Legend, korang boleh claim minimum paling sikit RM10. Paling banyak korang boleh claim 100. Dan kalau Free Fire paling banyak korang boleh claim 200. Cara nak claim, nanti kalau korang punya point dah cukup, korang boleh tengok dekat atas ni berapa jumlah point dan juga duit yang korang ada. Katalah kalau dah cukup RM30, nanti korang klik dekat TNG 30. Lepas tu korang kena verify dulu korang punya nombor telefon. So lepas korang dah verify, barulah korang boleh isi korang punya akaun TNG untuk withdraw korang punya duit. Okay, cara nak isi dia, nanti korang kena masukkan nama korang, nama yang ada dekat dalam TNG. Tak payah letak bin pun tak apa, tak ada masalah. Korang letak nama depan saja pun boleh. Lepas tu korang masukkan nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon 6 tak perlu letak dekat depan. Contoh dia macam ni guys. Contoh 0175810918. Nombor telefon yang korang guna untuk daftar dekat dalam TNG. Lepas tu korang klik submit. Korang tunggu dalam tempoh 5 hari waktu bekerja. Selalunya kalau korang dah claim, dia punya proses waktu pembayaran paling lama lah korang akan dapat dalam masa 5 hari guys. Kalau transfer ke dalam bank pun macam tu juga cara dia. Cuma bezanya kalau untuk bank, korang kena masukkan jenis bank yang korang guna dan juga nombor akaun bank korang. Lepas tu nama, itu saja. Kalau Diamond Free Fire ataupun Mobile Legend, korang kena masukkan nanti korang punya ID game korang, nickname dengan ID game korang. So macam itulah cara kalau korang nak withdraw korang punya duit. Dan yang bestnya pasal aplikasi ni, dia tak ada syarat tambahan kalau kita nak withdraw. Maksudnya kalau korang punya point dah cukup, korang boleh terus claim. So cara nak dapatkan point, dekat sini dia ada beberapa task yang korang boleh buat. Task yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan ni. Korang boleh main game, naikkan level korang, dan setiap level korang naik boleh dapatkan coin. So cara nak main game ni senang je. Korang hanya perlu kumpulkan 3 gambar yang sama. Contoh kalau gambar strawberry, korang kena cari 3 gambar strawberry. Kalau gambar timun, korang kena susun 3 gambar timun. Dia nak 3 gambar yang sama, tak silap saya. Korang naikkan level korang dan korang boleh dapatkan coin. Dan satu lagi, kalau korang lepas sampai level 8, setiap hari kalau korang lepas sampai level 8, korang akan dapat RM5.10 setiap hari guys. So korang kalilah dengan 30 hari. RM5 korang dapat kali dengan 30 hari. Tapi nak lepas sampai level 8 ni, dia punya task tu bukanlah task, dia punya game tu susah geng. Tak semua orang lepas sampai level 8. Tapi ada orang yang pernah share dekat saya, dia lepas sampai level 8. Jom saya tunjuk feedback. So yang ini adalah feedback yang saya dapat. Ada orang share dekat saya. Saya tak ingat bila, tapi dia kongsi dekat saya dia dapat claim sampai level 8. So total yang dia dapat semua coin 1,231,500 coin, bersamaan dengan RM5 guys. Kalau korang lepaslah sampai level 8 setiap hari, boleh dapat RM5.10. Tapi cabaran terbesar kita adalah dia punya task ni bukanlah senang untuk kita dapat sampai level 8. Kebanyakan orang main sampai level 7 ataupun level 6 saja guys. Kalau korang dah faham macam mana cara dia, korang dah pernah lepas sampai level 8, cuba korang komen dekat bawah video ni guys. Ataupun kalau ada trik apa-apa kan, nanti korang boleh share dekat saya. Nanti kita kongsi dekat korang. Okey, untuk task yang lain yang korang boleh buat untuk tambahkan coin, korang boleh claim dekat sebelah kanan atas ni, dekat kotak hadiah ni.
So korang boleh claim 500 free coin dekat sini. Yang ini korang boleh dapatkan setiap hari. Lepas tu korang boleh check in korang punya coin setiap hari, tapi kena tengok iklan. Hari yang pertama korang check in akan dapat 250 coin. Hari yang kedua korang akan dapat 500, sama juga dengan hari yang ketiga. Lepas tu hari yang keempat dengan kelima korang akan dapat 800 coin. Hari yang ke-6 dengan ke-7 korang akan dapat 1,200 coin. Dalam masa seminggu korang akan dapat 5,250 coin. Lepas tu dekat belah bawah ni dia ada daily task. Kalau daily task ni sama macam playtime game. Kalau korang yang pernah guna aplikasi M-Paisa ataupun M-Reward, punya task ni sama je guys. Korang kena download aplikasi dan korang kena main game dekat dalam aplikasi yang korang download. So sebelum korang nak install aplikasi tu, korang kena baca dulu task apa yang korang kena buat. Jangan main install je, tengok poin banyak terus install, tengok poin banyak terus buat. Jangan macam tu guys. Korang kena tengok dulu, faham dulu macam mana dia punya task. Kalau dah faham baru korang try. Tapi benda ni tak wajib lah. Kalau korang nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh, tak ada masalah. Dan yang terakhir, macam biasa kita boleh invite orang. Tapi kalau korang yang tak suka invite orang, tak nak main invite orang, tak ada masalah pun. Boleh je korang main game dekat depan tadi kan. Main je game setiap hari, cukup point terus claim. So saya rasa itu je lah kot untuk video kita kali ni. Tapi kalau korang nak try invite orang, korang tak ada kawan ke, korang tak ada group ke kan, korang boleh dapatkan tip cara-cara promote dekat saya guys. Saya ada tip cara promote dan juga group yang sesuai untuk korang promote. Kalau nak belajar cara promote, cara invite orang, boleh dapatkan tip dekat saya. Jangan lupa untuk join sekali dekat dalam group WhatsApp kita geng. Tekan je link dekat bawah video ni. Okay guys, saya rasa itu je lah kot untuk video kita hari ni. Kita jumpa lagi di next video. Kalau korang nak tengok lagi aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, ataupun korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti kita akan listkan dekat korang aplikasi buat duit yang sesuai untuk korang guna. Semestinya untuk pengguna baru, okay? Assalamualaikum, semoga berhasil.